Memang sedih gila lah filem ni. Sebab kita dapat tengok Okay, so hari ni aku nak share dengan korang, aku nak review satu filem yang amat menyentuh hati dan ramai gila reviewer share dengan aku, means my friends semua, diorang kata memang best, kau patut tengok. So semalam aku dapat tengok pada 10 hari bulan dekat Lalaport JSC. So thanks again to Primework for inviting me again, sebab pada 6 hari bulan tu dah ada dah premiere dia. Tapi aku tak dapat nak pergi sebab aku clashing dengan movie Greenland time tu, Greenland 2 dekat PB Bukit Jalil. So aku terpaksa reject yang that one. Tapi Primework kata tak apa, dia akan cuba untuk slot in aku lagi sekali untuk kalau ada tayangan yang akan datang. So which is semalam lah aku dapat tengok. And then semalam pun agak seronok juga dia punya event, which is kita boleh dapat tengok coffee session with Haji RZA. So dia share everything apa yang terjadi dekat Palestin. So benda tu really menyentuh aku dan a few influencer yang kat sana. And then it's really sedih tengok apa yang gambar-gambar yang dia tunjuk, all the video yang dia tunjuk, footage yang ada. Benda ni kita dah tahu dah sebab benda ni dah lama dah kat Palestin. Cuma kita tak dapat a proper picture untuk kita tengok apa yang terjadi dekat sana. Semalam event yang memang seronok bagi aku is the best opening event untuk tahun 2026 ni, yang really menyentuh hati aku bila tengok this event and this movie. So The Voice of Hin Rajab. So filem ni mengisahkan tentang doku drama yang menyeritakan kisah nyata untuk adik gadis Palestin kita ni yang berusia 6 tahun, dan dia ni terperangkap dalam satu kereta bersama family dia, dan kesemua family dia mati di dalam kereta, hanya dia sahaja yang hidup time tu. Dekat sini dia menunjukkan how the Bulan Sabit Merah nak rescue si Hin Rajab ni time tu, and then banyak gila konflik yang berlaku. So nanti aku akan share dalam aku punya review lah. So dia punya story is macam tu je, dia normal doku je. So dia menceritakan how diorang ni nak selamatkan Hin Rajab yang stuck dalam kereta yang dikerumun oleh tentera. Let's go lah, kita pergi pada dia punya review. Okay, welcome back to Movie Z channel. So today aku akan share dengan korang, aku akan review dengan korang, bagi aku filem yang korang patut tonton this filem dekat wayang yang terdekat dengan korang. So filem tu adalah filem The Voice of Hin Rajab. So filem ni memang memberi impact yang cukup tinggi pada aku, sebab kita rakyat Malaysia, kita hidup dengan tenang, aman. So benda tu 360 dengan orang yang duduk di Palestin. So diorang struggle everyday, makan tak cukup. So banyak yang terkorban. And then this film memaparkan event yang berlaku dekat sana pada tahun 2024 Januari. So tarikh yang Hin Rajab ni meninggal lah, syahid. Kat sini aku nak share dengan korang apa yang aku suka about this film, and then let's go, kita pergi kepada benda yang aku minat dulu dalam filem ni. Okay, so first, benda yang aku minat dalam filem ni adalah dia punya lakonan yang ditunjukkan dalam filem ni memang top notch. Emosi yang dia nak sampaikan memang sampai. So aku amat suka semua pelakon-pelakon yang ada dalam filem ni memang memberi komitmen yang sangat high level, dan energi dia sampai dekat aku, membuatkan the moment-moment yang intense moment, diorang bergaduh, diorang sedih, diorang stres, diorang menahan nangis. So filem ni memang memaparkan semua benda tu lah. So aku amat suka gila all the lakonan yang ditunjukkan dalam filem ni. So itu first. Nombor dua pula yang aku boleh share dengan korang is dia punya plot. So again, selalunya kalau filem yang memaparkan macam genre-genre doku ni, dokumentari ni, mostly semua orang akan bosan and mengantuk. But filem ni berjaya hook aku untuk keep on tengok dan nak tahu apa yang akan berlaku, situasi tu macam mana, is it possible dia ni akan diselamatkan. Again, kita tahu which is arwah Hin Rajab ni pun the end dia pun kita dah tahulah dia meninggal, tapi kita nak tahu how the process, how diorang nak selamatkan, macam mana proses-proses kena go through. So filem ni memang memaparkan semua benda tu, and then
kita boleh tengok lah. Sebab antara orang tu nak pergi ke Hin Rejab hanya mengambil 8 minit saja. So tetapi banyak gila prosedur yang diorang nak go through yang menyebabkan benda tu susah untuk mendapat approval untuk selamatkan Hin Rejab ni, which is 8 minit tu sangat sekejap dan dekat, tapi terlalu banyak boleh dikatakan politician. So benda tu buatkan aku geram, why you tak make fast punya approval kan untuk pergi selamatkan Hin Rejab ni. Sebab benda tu boleh diselamatkan tapi tak, tapi benda tu dalam filem ni menunjukkan lah why dia tak boleh selamatkan, why tak dapat approval tu dengan cepat. Sebab it's cost a few hour juga untuk diorang pergi ke Hin Rejab. Diorang pergi juga ke Hin Rejab tapi pihak ambulans tu ditembak oleh. So benda tu memang memberi impact yang sangat mendalam dekat aku. Sumpah pada first act, second act, air mata aku tak stop mengalir. Memang sedih gila lah filem ni. Sebab kita dapat tengok how Hin Rejab tu struggle nak bagi tahu tolong selamatkan aku. Tak boleh ke awak datang selamatkan saya, tolong selamatkan saya. So dia memang meminta pertolongan, tapi diorang ni yang menjawab call ni cuba calm down Hin Rejab ni, cakap kita tengah cuba untuk datang, kena tunggu, kena sabar. So benda tu memang best gila dalam filem ni. Aku tak dapat benda ni dekat filem-filem yang lain. So itu nombor 2 yang aku boleh share. And then nombor 3 pula yang aku boleh share, yang aku like dalam filem ni adalah diorang memaparkan the real footage voice yang diorang recording. So kita boleh dapat dengar suara Hin Rejab tu memang nak dia diselamatkan. Sebab dia ada part yang paling aku sedih gila, time diorang ni tanya, is it your family ada lagi dengan dia? Lepas tu Hin Rejab ni kata ada tapi diorang tengah tidur. Padahal sedang time tu family dia semua dah mati, tapi dia yes, budak kan 6 tahun. So apa yang dia boleh cakap benda tu je lah. So dia cakap family dia tengah tidur. Lepas tu yang orang yang tengah attend dia ni, dia kata tak apa, diorang kan tengah sakit, so biar diorang tidur. And then maybe diorang penat, diorang perlu tidur, dan kita kan tak boleh kacau orang tengah tidur. So benda tu memang intense gila, membuatkan aku rasa benda tu ni, apa yang aku tengok ni, sebab kita tak boleh tolong kan. So benda tu memang sedih gila. Filem memang best gila, korang kena pergi tengok. Sebab untuk filem ni, every tiket yang korang beli RM1 tu akan disalurkan ke Palestin oleh Mercy Malaysia. So pergi support filem ni. Filem ni memang best gila bagi aku. Untuk opening 2026, filem ni memang hook aku punya hati untuk pergi tengok. Sebab filem ni aku letak zero expectation, aku tak tengok trailer dia langsung. So aku pergi with zero knowledge. So bila dah tengok, yes, kenapa aku tak accept this film on 6 January, kenapa aku delay filem ni, sebab filem ni memang best. So itu saja yang boleh aku share dengan korang. Sorry sebab aku emotional, sebab filem ni memang sedih. Tipulah kalau korang tengok filem ni nanti tak nangis. So again, lagi satu aku nak share juga, untuk filem ni dia punya executive producer dia adalah Joaquin Phoenix dan Brad Pitt. So kalau korang memang suka these dua artis ni, keep on follow diorang, sebab diorang pun support Palestin. So itu saja yang aku boleh share dengan korang about this review filem The Voice of Hin Rejab. So berapakah rating yang aku bagi untuk filem ni, sebab aku rasa tak ada benda pun hate yang boleh aku ketengahkan untuk filem ni, sebab dia memang memberikan full commitment, full presentation yang aku nak, untuk aku muasabah diri bila tengok filem ni, how struggle diorang dekat sana. And then diorang pun ada tunjuk juga real footage yang selepas mak si Hin Rejab ni tengok mayat dia. So dia tunjuk ambulans yang pergi rescue Hin Rejab ni. Benda tu semua ada dalam filem ni. For your info juga, Hin Rejab ni meninggal selepas 355 das tembakan dilepaskan oleh tentera lah. So itu saja. Okay, back to the topic. Berapakah rating yang aku bagi untuk filem ni kan? So untuk filem
The Voice of Hin Rajab ni aku bagi sebanyak 8.5/10. Filem ni memang best. Korang perlu pergi support filem ni, and then filem ni memang akan memberi impact yang tinggi pada korang. It's really sedih and then really emotional bila tengok filem ni. So itu saja yang boleh aku share dengan korang about this film. So thank you for watching my video. That's all for my review. Thank you.